Hello, Assalamualaikum korang. Hari ni aku nak pergi makan dekat satu kedai dekat Bahau ni. Nama dia Kedai Hatta. Banyak sangat menu dia tapi hari ni aku pilih 3 ni je lah. Okay, first kali aku try yang char kway teow dia ni. Char kway teow udang galah. Okay, korang boleh tengok lah. Memang sedap sangat. Udang dia pun besar. 3 menu ni antara yang recommended lah dekat Kedai Hatta ni. Okay, next nasi lemak dengan telah meatball. Yang ni nasi wangi, meatball pun banyak. Kalau untuk anak korang boleh request lah tak nak sos ke apa ke. Yang ni nasi lemak bukan tenar rangka. Rangka dia besar. Tak habis weh kita orang makan sampai kena bawa balik rangka tu. Untuk air dia ada 3 jenis yang best seller lah. Untuk bulan ni kalau korang beli mana-mana menu lah, korang boleh add on air dengan harga RM5 sahaja. Murah kan? Dekat sini ada juga parking untuk OKU. Lepas tu dia ada surau bersih je tau. Tempat makan dia pun luas. Sesuai untuk family lah. Family dinner ke kan. Parking pun banyak. So korang tak payah risau. Boleh bawa family korang datang dekat sini.